Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini hari kita ada sebuah Proton X70. Okey, Proton X70 ni dia ada dua common issue. Yang pertama dia bocor air. Yang kedua dia vibration lah kat dalam. Dashboard ni bergegar habis lah. Memang tak selesa lah nak bawa. Bila jalan jauh pun rasa penat. Bila kat traffic light pun vibrate kuat sangat bahagian dalam. Jadi dia suruh kita cek dekat mana bocor dia. Yang kedua, apa punca vibrate kuat sangat tu kat dalam. Bila kita cek, pertama yang bahagian bocor tu bocor di bahagian radiator dia. Kalau untuk simptom yang vibration bahagian dalam, pertama kita kena tengok dia punya mounting engine dulu. Sebab apa? Mounting ni yang pegang dia punya engine. Kalau mounting ada masalah ataupun pecah, memang akan ada vibration lah bahagian dalam. Jadi untuk yang bocor tu berpunca daripada dia punya radiator dia. Radiator dia ada bocor lah. Jadi kita pun dah discussion dengan owner untuk minta tukar radiator dan juga mounting engine dia. Sebab mounting engine dia tu empat-empat dah liau, orang cakap. Dah pecah. Jadi untuk proses buat penukaran radiator untuk Proton S70 ni agak rumit sikit lah. Jadi memang kita minta dia tinggal kereta. Sebab proses dia memang banyak komponen part yang kita nak kena buka. Sebab kereta Proton S70 ni dia dah dikategorikan spek Continental. Jadi memang nak kena buka satu set depan ni, baru kita pisahkan tebuk intercooler dia dengan dia punya condenser, baru kita dapat keluarkan dia punya radiator dia. Jadi kerjanya agak rumit sikit lah. Jom kita tengok barang dia. Okey, nampak tak ni warna hijau. Warna hijau ni adalah coolant. Dia bocor bahagian sini. Bahagian sini dia bocor. Kalau kita tengok pun, condition radiator dia pun dah start mengarat sebenarnya. Dah start mula karat. Nampak ni belah bawah. Ni belah atas. Nampak tu? Start karat. Jadi sebab tu saya cakap pentingnya kita kena pakai coolant untuk jaga komponen ataupun sistem air kenderaan kita. Bila kita tak pakai coolant, kita pakai air biasa, yang menjadi macam ni lah. Karat lama-lama akan bocor. Ini radiator ni untuk S70 tak murah tuan-tuan. Jadi itu pentingnya kita pakai coolant. Kalau kita pakai coolant, insya-Allah bolehlah tahan lama sikit. Benda pun akan bocor, tapi jangka masa tu kita dapat memanjangkan. Kat tangan saya ni adalah water pump dan juga bel water pump. Pelik S70 ni. Water pump boleh jalan bel pula. Sebenarnya dia dah ikut spek Continental. Ini dia punya water pump. Kalau tengok, nampak ni bel dia ni dah menggelupas lah ni. Kalau kita tukar water pump untuk model Proton S70 ni, kita tukar sekali dia punya bel. Sebab apa? Bila bel ni bel putus, water pump ni tak jalan. Bila water pump tak jalan, dia akan kacau pada temperature. Nanti temperature naik dan sebagainya lah. Jadi seloknya kita tukar water pump, kita tukar dia punya bel sekali. Jadi sekali jalan. Water pump ni pun nak tukar dia pun tak mudah. Jadi bila kita dah buka bahagian depan ni, kita recommend sekali dekat customer untuk buat penukaran water pump sekali. Ini adalah outside belt ataupun belting luar. Sebab apa saya suruh owner tukar sekali? Sebab saya tanya dia, daripada semenjak beli kereta tak pernah tukar outside belt ni. Sebab owner pun selalu jalan jauh-jauh. Sebab kadang dia akan naik KL hantar anak dia sekolah. Jadi dia cakap mana perlu part yang wear and tear yang perlu ditukar, tukarlah. Sebab dia tak nak breakdown tepi jalan kan. So kita pun dah bagi tahu dia
tukar je sekali outside bell ni. Sebab bila putus ni, alternator tak jalan, aircon tak fungsi, leceh lah. Better kita tukar je. Ini adalah hose radiator. Tengok tu, karat lah dalam. Tu saya cakap, kalau kita tak pakai coolant, kita pakai air biasa saja, dia akan jadi macam ni. Sebab apa? Dia tak ada ubat. Kalau kita pakai coolant yang berkualiti, yang original, dia tak akan jadi macam ni. Dia akan bersih saja. Sebab apa? Ubat tadi tu yang akan jaga kita punya sistem air. Kuning. Kalau macam ni punya gaya, macam mana tak vibration kuat kat dalam? Tercabut. Dia punya mounting dia dah terpisah. Bila dah terpisah macam gini, mana datang kekuatan dia tu tadi? Tak ada. Memang vibrate kuat lah kat dalam. Rasa memang bergegar dalam. Ini baru satu. Kita tengok yang lain. Nampak tu? Ini pun hampir-hampir dah nak putus lah. Ni untuk mounting bawah dia. Nampak tu? Pecah. Kau kena senang kat radiator tu, marah kat Alil lah apa? Saya kata Alil ni lah, kat abai bini dia lah. Okay, jadi dekat sini tak semestinya kereta baru tu tak ada masalah. Kereta lama pun tak semestinya ada masalah. Jadi kena selalu-selalu lah, bila kita buat servicing, minta poreman check kita punya condition kereta. Ada masalah gegar ke, masalah leaking air ke, leaking minyak ke dan sebagainya. Penting benda ni. Bila mana kita ingat kita beli kereta baru tak ada masalah, tapi nanti sekali datang banyak masalah. Sebab apa? Kita tak ada buat checking. Bila kita tak ada buat checking, kita memang rabak lah kena. Kan, sebab apa? Selalu banyak komponen yang rosak, komponen yang perlu kita ganti. Sebab apa? Sebab kita tak ada buat check up untuk kita punya kenderaan. Jadi itulah pentingnya bila kita datang bengkel, tak kisah mana-mana bengkel pun, datang suruh minta diorang check kita punya kereta. Daripada segi suspension part, minyak enjin, minyak gearbox, minyak brake, minyak power steering. Supaya apa? Kita punya perjalanan tu selamat pergi dan balik. Ataupun mana-mana kereta yang daily use pakai, wajib lah kena check selalu. Alhamdulillah, kereta ni pun kita dah selesai buat pemasangan. Kereta ni pun kita dah running, kita dah buat jalan jauh. Kita tengok air pun tak ada kurang, vibration pun dah tak ada. Kereta pun kita dah boleh serah pada owner. Okey, itu saja untuk perkongsian saya ini. Assalamualaikum.